Baru kahwin tapi tak boleh kencing dan berak selama 3 hari? Biar betul. Kalau korang rasa kahwin tu dah cukup stres, tunggu sampai korang dengar budaya pelik dari suku Tidong Indonesia ini. Adat kahwin dorang memang lain macam. Pasangan pengantin dilarang berak dan kencing selama 3 hari dan 3 malam. Ya, tak boleh membuang langsung selama 72 jam. So, selama 3 hari tu akan ada orang yang temankan pasangan pengantin baru tersebut. Just to make sure tak ada sesiapa yang curi-curi pergi ke tandas. Sangatlah dipantau ketat ya. Jadinya, makan minum mereka pun kena kawal lah. Makan sikit, minum sikit. Orang kata sekadar mengalas perut sahaja. Kenapa? Menurut kepercayaan mereka, kalau berjaya tahan dan berjaya melepasi ujian tersebut, kiranya rumah tangga yang mereka bina akan kekal harmoni dan jauh dari bala atau nasib malang. Bagi orang luar memang pelik lah. Tapi bagi suku Tidong Indonesia, ini adalah satu bentuk ujian, simbol kesabaran dan kesetiaan dalam perkahwinan. Walaupun zaman dah moden, tradisi ini masih dijaga sehingga kini.